segelintir masyarakat mengatakan bahawa masuk tanpa waran, kita menjalankan operasi atau tindakan secara berlebihan, menggeledah dan memecah pintu premis. Semua tindakan yang dilaksanakan oleh pegawai imigresen sememangnya tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang bermaktub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke sesi podcast bahagian penguatkuasaan buat julung-julung kalinya. Dengan tajuknya, Fakta Undang-Undang dan Salah Faham Masyarakat. Isu yang sering kita dengar setiap hari, tapi sejauh mana masyarakat benar-benar memahaminya? Inilah yang akan kita bincangkan dalam sesi podcast kita ini. Bersama-sama kita, insan yang sangat berpengalaman yang melalui pelbagai cabaran dan rintangan dalam bidang penguatkuasaan, iaitu Tuan Haji Basri bin Haji Othman, pengarah bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia. Selamat datang Tuan ke sesi podcast kita. Terima kasih Puan Oli. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan kepada bahagian penguatkuasa kerana berjaya mewujudkan podcast. Ianya suatu yang menarik untuk kita perkatakan. Mungkin banyak-banyak isu yang kita dapat kupas dalam podcast ini. Sebagai permulaan Tuan, bolehkah Tuan ulas isu tangkapan warga asing yang sering dikaitkan dengan dakwaan kuasa berlebihan, masuk tanpa waran, menggeledah dan memecah pintu premis? Bagaimana pihak berkuasa melihat dakwaan ini? Satu soalan yang baik. Isu ini banyak diperkatakan oleh masyarakat. Ada segelintir masyarakat mengatakan bahawa kita menjalankan operasi atau tindakan secara berlebihan. Di sini saya nak tegaskan bahawa pegawai-pegawai imigresen adalah pegawai penguatkuasa yang bertindak menguatkuasakan Akta Imigresen 1959/63, Akta Pasport 1966, Akta Anti Pemedangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, Akta Pencegahan Pembuahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Peraturan Imigresen 1963. Justru itu tindakan pegawai imigresen dalam menjalankan operasi ini adalah dikawal oleh undang-undang dan juga SOP dalam bentuk arahan tetap Ketua Pengarah Imigresen. Jadi semua tindakan yang dilaksanakan oleh pegawai imigresen sememangnya tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang termaktub. Sebenarnya Tuan, apa tujuan penggeledahan yang dilakukan? Okey, apabila kita masuk ke sesuatu permis, kita melakukan penggeledahan untuk kita mendapatkan bukti supaya apabila siasatan dijalankan, penama ataupun OKT ini dapat kita tuduh di mahkamah. Saya nak jelaskan penggeledahan tanpa waran di mana pegawai imigresen diperuntukkan kuasa di bawah Seksyen 51/1/A kecil Akta Imigresen 1959/63 yang memperuntukkan bahawa seorang pegawai kanan imigresen boleh tanpa waran untuk masuk dan menggeledah mana-mana permis. Maknanya pegawai kanan imigresen yang termaktub di dalam Akta Imigresen ianya boleh masuk dalam permis untuk melaksanakan penggeledahan atau memberhentikan dan menggeledah mana-mana vessel, kenderaan atau pesawat udara sama ada di tempat awam atau tidak. Penoli. Kapal terbang pun kita boleh tahan. Kita ada peruntukan. So, untuk masuk tanpa waran, itulah peruntukan yang diperuntukkan kepada pegawai imigresen. Kuasa yang sama turut diperuntukkan kepada pegawai imigresen di bawah Seksyen 31 Atik Sum. Di bawah Atik Sum pun kita ada undang-undang yang benarkan kita masuk tanpa waran. Dan di bawah Akta Pasport, Seksyen 10A, 10B, 10D
juga memberi kuasa kepada pegawai kanan immigration untuk masuk tanpa waran. Dan bagi tujuan kita nak melaksanakan penggeledahan tanpa waran tadi, pegawai kanan yang masuk atau dia mengarahkan pegawai-pegawai lain masuk dan bertindak di atas kuasa pegawai kanan tadi. Dan bagi setiap penggeledahan yang kita lakukan, pegawai immigration perlu membuat laporan polis. Maknanya kalau kita masuk dalam permis, setelah selesai kita melaksanakan tugasan kita, kita perlu membuat laporan polis. Dan juga kita perlu menyediakan laporan dalam tempoh 24 jam untuk kita hantar kepada Ketua Pengarah Immigration. So di sini saya rasa sepatutnya tidak timbul isu penggunaan kuasa berlebihan dalam penguasaan oleh pegawai immigration. Jadi berdasarkan apa yang saya terangkan tadi, semua aktiviti operasi yang kita laksanakan berteraskan kepada SOP dan arahan tetap Ketua Pengarah Immigration.